Bonda Rosita Ibrahim kongsi video kenangan raya bersama anak-anak tahun lalu merentung hati warganet. Sedih dengan kata-kata semangat anak bongsu Bonda tu, luahan hati Bonda pun merobek jiwa. Terasa pedihnya hati seorang ibu. Teka-teki warganet mengenai status perkahwinan pengasas kosmetik dan produk kesihatan Bonda Rosita Ibrahim akhirnya terjawab apabila anaknya mengesahkan Bonda Rosita sudah pun kembali bergelar isteri. Banyak yang dipendam oleh Bonda Rosita dan segalanya diluahkan dalam perkongsian terbarunya. Menerusi perkongsian di akaun Instagram Bonda Rosita, telah dikongsikan video kenangan Bonda Rosita menyambut hari raya bersama anak-anaknya tahun lalu. Video inilah yang Bonda Rosita sebut pada perkongsiannya terdahulu. Momen di mana anak bongsunya sendiri yang memberikan kata-kata semangat untuk Bonda Rosita. Membaca luahan hati Bonda Rosita mengenai dugaan hidupnya membuatkan hati warganet tersentuh. Bonda Rosita pada luarannya kelihatan gembira, namun dalam hati emosinya juga terganggu. Kata Bonda Rosita, dia juga insan yang lemah dan memohon bantuan daripadanya. Tiada orang yang berkahwin untuk bercerai, namun semuanya sudah ketentuan Allah. Setiap orang ujian hidupnya berbeza-beza. Beruntung, Bonda Rosita kena semua anak-anaknya memahami dan mereka juga mahukan yang terbaik untuk bonda kesayangan mereka itu. Meskipun malu diri saya juga ingin bahagia kena redamu ya Allah. Saya pun tak nak terjadi takdir buruk, tapi Allah memilih saya untuk diperjalankan dalam takdir ini. Tidak ada orang yang berkahwin untuk bercerai. Tekanan mental dan kesihatan saya semakin teruk dalam masa yang sama. Saya bertahan kesihan pada anak-anak. Saya sedar diri dah berusia. Maafkan mami, maafkan mak, wahai anak-anak. Masalah hidup saya hanyalah idam menantu mengetahuinya detail kerana saya tak nak anak-anak saya kesihan melihat saya. Yati dan anak-anak lain ambil berat hal saya. Saya laluinya mengikut syariat dan panduan dari guru-guru Bonda menasihati saya. Kepada followers, jika dengan anak-anak saya rahsiakan ini, kan pula pada publik. Saya tak akan bersuara kerana hal perkahwinan bukan untuk dicanang.